Assalamualaikum dan selamat petang. Sekali para nak ucapkan terima kasih banyak sebab sudi join sesi kaunseling kelompok kita pada petang ini. Okey, boleh tak seorang-seorang kenalkan nama dan juga bidang apa, usia berapa? Boleh? Boleh dah awal lah. Buka sikit suara. Okey, boleh. Boleh. Dengan nama panggilan tau. Sekali. Okey. Aiman. Idea. Okey. Wow. Tadi saya empat kan? Ni saya tahu saya pun juga. Okey, bagus. Fatin Okey, awak dia. Fatin. Okey, jadi korang semua nak makan ke? Datang ke sini naik apa tadi? Jadi boleh tak Farah sekali Farah saya boleh tak? Saya sikit saya kan. Jadi saya dah sebut seorang-seorang boleh. Okey, ni Ai, Adia, Fatih, Adian, Balkis. Betul? Okey, jadi kita ada 2 orang SEM 6 dan 3 orang SEM 4. Okey, jadi saya kenalkan diri saya dulu ya. Saya Nurul Faraj binti Saman, merupakan kaunselor pelatih dan sekarang di semester kelima lah. Okey, jadi saya akan terang dan juga apa yang kita akan lakukan dalam sesi kelompok kita yang pertama ini. Boleh? Okey, bagus. Okey, first kali kita kena tahu apa itu kaunseling. Korang tahu tak apa itu kaunseling? Apa itu sesi kaunseling? Pernah pergi sesi kaunseling sebelum ni? Ini kali pertama lah. Okey, saya bagi tahu maksud kaunseling kan. Kaunseling itu maksud seseorang ataupun sekelompok yang datang kepada kaunselor pelatih untuk mendapatkan ataupun memerlukan nasihat dan bimbingan lah. Okey, jadi boleh jadi antara peserta ataupun bukan peserta. Okey, dan matlamat sesi kaunseling sebenarnya adalah untuk sama-sama awak ataupun kita bahasakan awak semua sebagai klien lah, ataupun awak sekarang ada di kelompok. Sama-sama kita akan cari matlamat penyelesaian ke atas masalah atau isu yang awak tengah hadapi. Okey, saya sebagai kaunselor, apa tugas saya? Saya akan mendengar, akan pasang telinga lah orang cakap. Bukan sahaja mendengar tau, malah akan memberi bimbingan dan juga nasihat. Apa cuma isu ataupun masalah yang awak semua ingin kongsikan. Dan awak semua sebagai ahli kelompok ataupun klien bertanggungjawab ataupun berperanan untuk menceritakan segala isu yang akan awak kongsikan, yang awak akan berikan. Okey, beramai-ramai kat sini lah dalam sesi kaunseling kita ini. Dan kamu jangan risau sebab apa punya sesi kaunseling ini di bawah etika kerahsiaan lah. Okey, jadi yang lain-lain pun, ahli kelompok lain pun perlu menjaga etika kerahsiaan. Okey, tapi saya tak janjilah akan memegang ataupun merahsiakan sebab kalau ini melibatkan keselamatan awak, keselamatan orang lain, saya kena kuasakan pihak yang ketiga tentang masa. Dia sekali sesi kita ini akan berlangsung selama 40 minit dan ke atas lah. Dia tak kurang lebih daripada itulah. Okey, jadi saya minta izin untuk saya rekod rakaman sesi kaunseling kita. Boleh? Okey, jelas tak? Okey, sebelum kita mulakan, boleh tak saya nak
kemukakan satu peraturan dalam sesi kelompok kita ni. Contohlah peraturan apa dia? Contoh peraturannya kalau dia dalam sesi kelompok kita ni, kalau tengah berlangsung, orang lain tak boleh main telefon. Contoh itu peradian contohlah. Okey, boleh tak kalau kita satu untuk dalam sesi kita ni sahaja? Saya bagi 1 minit boleh? Saya tanya soal-soal. Pastikan lain lah. Kalau macam orang ada sebut apa yang kita dah fikir, kita kena fikir lain lah. Okey, apa peraturan Marquez yang Marquez nak kemukakan? Baik, semua dengar. Maksudnya kalau nak macam nak masuk juga, kita kena buat apa? Mencelah. Bagus. Saya boleh tak semua? Bagus. Okey, seterusnya apa? Maksudnya kalau orang lain tengah bercerita, ada yang tengah bercerita meluahkan apa-apa, orang lain tak perlu nak judge. Dalam hati boleh tak? Saya jujur. Okey, tak boleh judge dengan tak perlu menyamput. Jangan menyamput. Kecuali akan tangan lah. Okey. Fokus saja. Fokus. Okey. Fokus dengan maksudnya aktif mendengar lah. Bagus. Okey. Terusnya. Fokus. Dalam berhaya itu sama kan? Jangan main telefon, okey. Jangan sampai. Jangan main telefon sewaktu ahli yang tengah meluah lah ataupun cerita berkongsikan. Okey? Maksud saya jangan wujudkan subgroup. Maksudnya contohnya dun simpang. Tengah apa? Meluah ke apa semua tu kan. Okey, boleh tak siapa-siapa sebutkan kelima-lima peraturan kita? Ingat tak? Okey, jangan menyampuk. Jangan haya. Jangan telefon. Jangan sama dia lain. Semua faham ke? Jadi ada 5 peraturan dalam sesi kelompok kita. Okey, sepanjang sesi kelompok kita kan ada 5 peraturan lah. Saya nak bagi tahu untuk sesi kelompok kita ni kita akan ada berapa peraturan perjumpaan. Ada 5 perjumpaan. Banyak tak? Banyak. Mesti dalam hati rasa fikir macam boleh ke nak komit ni kan. InsyaAllah boleh. Korang boleh komit ke? Kita akan cari masa sesuai masa yang tak semua busy lah. Okay? Mungkin waktu yang macam mengganggu korang punya personal ataupun apa jadual kan. Kita cari sama-sama lah kan.
Jadi boleh kita teruskan? Okey. Untuk hari ini, Farah, saya tak nak macam masuk sangat isu apa atau mendalam sangat. Cuma hari ini saya nak tanya, korang punya keselesaan antara ahli kelompok. Okey? Boleh tak setiap orang nyatakan skala 1 hingga 5, okey, kepercayaan korang pada ahli kelompok masing-masing, and kenapa korang pilih kepercayaan ke skala macam tu? Contohnya, contohlah, saya antara ahli kelompok ni saya hanya percaya dalam skala 3 je. Sebab apa? Sebab saya tak rapat sangat dengan dia, saya takut nak menluah. Boleh tak? Boleh fikirkan skala dan juga sebab apa. Dah ke? Okey, siapa yang rasa lagi yakin nak mula dulu? Okey, awak. Okey. Kalau dia orang lagi rapat dengan dia dah cukup menjualkan dia dah lagi dari bawah. Maksudnya Ain punya skala kepercayaan terhadap ahli kelompok lain adalah 3 sahaja. Sebab masing-masing ada kawan masing-masing juga. Jadi Ain okey ke kalau nak bercerita, nak kongsi apa-apa, okey ke? Mungkin ada sedikit Okey. Baik. So jadi 3 lah je. Agak-agak boleh akan datang akan jadi 4 tak nanti? Boleh ke? Okey, seterusnya. Jadi kepercayaan bagus 4 lah. Ada ahli kelompok yang lain. Seterusnya. Okey. Jadi 3 lah. Jadi sama dengan Ain lah kita kan. Maksudnya dia ada ni. Kita tak nak cerita sangat semua. Okey, yang seterusnya. Oh, kita jumpa ke ni? Kita salah itu. Okey. Okey. Pendam maksudnya ada nak cari sesuatu tak untuk mendengar? Pendam je. Pendam saja. Baik. Jadi kita ada skala 3 dan 4 saja. 4.5 tak ada lah. 5 pun tak ada lah. Okey. So selesai untuk kepercayaan masing-masing. Jadi saya tak akan paksa lah untuk ahli lain bercerita. Maksudnya kena paksa juga cerita sebetulnya. Tak adalah nak paksakan. Cuma apa yang ahli kelompok menilai fikir macam selesa untuk bercerita mengenai perkara itu, boleh bercerita, boleh berkongsi pendapat dan sebagainya. Okey. Okey, seterusnya kita nak masuk kepada apa isu
isu pencarian enam. Maksudnya sekarang ni Farah nak tanya setiap orang lagi, sebab seorang-seorang kan, ataupun siapa yang rasa macam dia boleh nak cakap dia pun tak apalah. Sebab Farah kan apa tak nak tanya kita lah. Okey, Farah nak tanya, apa isu yang korang rasa korang nak perlu capai sekarang tapi ada benda menghalang? Untuk yang sekarang je tau. Takkan apa saya tak nak korang bercakap saya nak jadi ahli muzik, tapi yang menghalang saya adalah saya belajar ni. Itu yang macam jauh sangat kan. Contohnya yang paling mudah, contoh ini bab rohani lah. Saya nak solat berjemaah setiap hari, tapi yang menghalang saya malas sangat. Dia macam seharian-harian yang macam dah jauh sangat daripada here and now. Jadi dari situ dah Farah ataupun saya akan bahagikan isu-isu korang mengikut kerohanian ke, okey, pembangunan diri ke, nasihat ke, contoh disiplin ke, okey. Dari situ Farah nak tengok korang punya isu korang macam mana. Anthony nak pakai contoh kalau kita simpan parents tak bagi untuk partner. Boleh Farah tahu sebab apa? Sebab aku tak bagi ke sebab tempat? Sebab parents tak bagi. Tak tahu kan. Kadang dia macam kita ni tak besar lagi. Kalau nak orang tu sukses. I umur berapa? 23. Jadi yang masa I nak part time tu, I pernah berbincang dengan keluarga I kan. Maksudnya I pernah tak spesifikkan part time dari segi macam mana? Saya cakap tu macam kadang contoh ada je yang tu yang buat bisnes kan sebagai cik tu kan. Kadang dia cakap tak apalah, dia tak jelas. Jadi mungkin keluarga I tak bagi ataupun menghalang I buat perkara macam tu, mungkin sebab takut menghalang ataupun mengganggu akademik ke. Oh, tu jadi sen je. Ada tak siapa-siapa kat sini ada pengalaman kerja part time? Baik juga. Okay, kita tanya seseorang. Waktu cuti sen? Kita sebagai apa? Share. Jadi ibu bapa okey lah. Okey. Siapa lagi tadi? Dia ni. Okay. Perista apa tu? Kedai kopi macam tilas. Kedai kopi yang bayar dia. Maksudnya dah ada pengalaman dekat macam tu. Ada tak apa-apa dari tiga orang ni yang nak bagi apa cadangan ke untuk I? Maksudnya macam apa kata Ain kerja mudah ke? Ada tak siapa-siapa ada orang kata apa? Cara untuk macam mana nak bagi Jadi benda-benda dengan sekarang kan ramai orang jual pagi ramai tu kan buat stok sendiri nak sampai segmen kalau kedai kan kedai yang kita
libatkan orang kata keluar outdoor macam tu untuk keselamatan Ain jugalah. Ain anak bongsu je. Nombor 2. Boleh juga adalah okay, yang apa dia ada cadangan apa tadi? Lebih kurang je macam jadi agent dropship ke. Sekarang kan ada yang bayar dari Choco jar tu. Jadi macam kalau promote ke nanti dapat komisen sikit. Ain berminat ke? Kalau Ain rasa benda tu maybe kena akan purchase cake yang Okay. Maksud tu agent tu macam tu ramai. Kalau Ain tak pandai buat tu maybe Ain ke belakang sikit. Pertama kalau benda tu Ain stop dulu. Part-time ada berapa nak cakap? Pernah ada pengalaman bekerja part-time ke? Maksudnya parents mungkin tak bagi sana lah. Jadi waktu Ain tak tahu parents tak bagi tu kan, Ain ada rasa apa-apa tak? Tak pandai sebab nak kurang dari kan. Okay, jadi isu here and now Ain sekarang ni macam Ain kerja senang dapatkan tapi tak ada masa. Bukan tak ada masa tapi orang tua menghalang macam tu. Okay, boleh kita teruskan dengan isu orang lain? Okay. Kalau macam Nina, dia kena nak bangun, dia nak solat subuh awal. Tapi boleh bangun lambat. Kadang-kadang dia macam nak je buat macam siang kan. Dah set jam tapi lepas tu tak bangun-bangun. Macam malas kot, ngantuk. Apa yang buatkan dia lawan lebih kurang dia tak boleh bangun awal sebab apa sekitar environment ke macam tu? Mostly sebab mengantuk. Bila pun tidur lambat, penat, lepas tu dia tak terbangun. Pernah kunci jam lah. Kan ada kawan sebilik ke yang boleh kejarkan tu bangun awal ke sama? Jadi kawan-kawan tak dengar alam lah. Kawan tolong off ke alam. Sebab dia macam ni, dia bangun dengan ngantuk. Lepas tu dia tutup balik, tu dia tidur. Dia pun ada je kerja. Dia bangun, pergi situ, dia pun kunci, lepas tu tidur balik. Maksudnya ada sifat kemalasan. Ada M lah, ada M. Ada sifat M. Adalah, tapi itulah realitinya sebenarnya kan. Sebab kita, mungkin kita penat, kita punya jadual kita sibuk sangat, buat kita macam kualiti tidur kita pun orang kata tak berkualiti. Tidur yang tak berkualiti je supaya kita rasa macam nak tidur lagi. Betul tak? Jadi apa yang dia buat lagi lepas tu? Untuk cari alam je lah. Jalan lepas tu dia tak tolong roommate tidur kan. Ada juga alternatifnya kan. Tak adalah kita biar je kan. Kita fikir apa yang boleh kita buat kan. Okay, terus ni. Baik Fatih. Bagi tu. Okay. Maybe bagi nak keluar dengan kawan-kawan. Tapi macam parents tak bagi. Jadi macam dia bagi tapi dia punya limit tu sampai 7 jam. Sebelum 7. Lepas tu sampai 7 jam kena habis je. 7 malam. Tapi keluar tu tak boleh, tak ada awal sangat. Maksudnya kena keluar lebih dari atas je. Lepas tengah hari. Maksudnya keluarga Batin sebenarnya agak strict jugalah. Kalau dari segi nak pergi keluar dengan kawan ke kan. Daripada dulu lagi lah macam tu.
Marcus Racing tu satu yang baik ke yang macam keluar dengan kawan-kawan ni ke kawan lain? Kawan kat rumah, kawan kat sini tak nanti. Oh bahaya. Maksudnya dekat kawan rumah je lah yang macam ya sebab parents ada macam tu lah. Kat sini macam mana Balkis boleh? Dia kan 12, so memang. Tapi kalau keluar area sini, tidak. Kalau keluar luar dan maksudnya pernah ke KL? Pernah ke KL juga? 12 hari ke atas lah. Nak kata kita adalah kita sangat sebab bagi keluar juga, tapi satu pendekatan yang baik juga sebab takutnya just tengah malam kan. Sebab 7 malam pun macam dah orang kata dia ni 7 malam tu macam kena balik kan, kena lagi. Okay. Jadi bagi seorang juga adik-beradik yang kena macam tu. Kenapa yang lain tak kena? sebab mereka cakap macam tempat uji kajian tu. Macam dia apa ni? Oh tak apalah, dah tidak lagi lah macam tu. Oh, akhirnya nak pesan? Ya. Ada sesiapa ada pengalaman sama macam Balkis tak? Maksudnya parents tak kasih keluar lama ke? Pernah tak? Ke parents masing-masing okey? Tengah malam. Ya kan? Air? Yang tu macam contoh kalau nak KL naik train ke Mahal ni. Padang Besar tak boleh tempat dan lagi Ya? kalau kat sini Kenapa modal pun keluar juga. Fatih pernah jadi macam tu? Kau selalu dah. Pernah juga macam tu. Jadi maksudnya sekarang dah okey lah. tapi kalau kat Sabah kan tak sabar kalau tinggal mana-mana dalam Okey. Kita pergi ke isu sesuatu boleh? Latihan apa tu? Kalau nak kongsi boleh je. Boleh tu join macam ni. Oh, sorry.
narsisis tapi tak masuk habiskan pun. Maknanya maksudnya kat sini dia punya isu kewangan lah. Maksudnya dah masuk ke apa? Nak bayar lepas tu kita panggil pasal ribuan. Jadi ni wow, harganya Uniform dapat ni kan, kalau aku susah dapat elang kan. Lepas tu kerja part time, tapi saya juga ada macam rasa tak cukup juga duit, kadang terguna ke kan. Tu yang buatkan apa dia ada pinjam PTN ke tak cukup kan. Jadi isu dia sini dia punya kewangan agak membimbangkan. Sebab nak kata macam tak kerja, ada juga lah part time kan, tapi mungkin apa keadaan yang memerlukan dia menggunakan duit yang macam mungkin kita tak sedar kita guna banyak tu kan. Jadi apa yang dia rasa dia buat selain cepat? Tetapi juga dia berkawan dengan sorry lah nak tanya, dia berkawan dengan sekitaran yang macam suka ajak keluar ke halang sekitaran pun. Dan kita barang masak kat rumah, kadang-kadang dia ada, kadang-kadang juga ajak keluar. Oh gitu. Selalu dia buat dua-dua lagi sama dengan bahaya. Modal okey, ada tak sesiapa pernah ada pengalaman apa isu kewangan? Mungkin ada kelompok lain macam ada pendapat apa kata dia sini macam tu. Mungkin masing-masing pun ada isu sama. Ataupun ada cadangan apa-apa ke untuk dia? Kalau puasa tu boleh lah. Kalau ada jual-jual nanti nafsu tu lain. Pastinya kena berpuasa lah. Bukan saja puasa dari segi makanan kan. Kalau nak suka shopping pun sama jugalah. Okey, yang lain ada tak? Kat sini Farah simpulkanlah apa yang isu dia enough korang dari segi Ain tadi, isunya adalah pergi dengan kerja part time waktu cuti SEM, tapi ada kekangan dari segi keluarga tak lagi. Sebab ni tahu tak sebab apa? Tak pasti kan. Pernah tanya tak sebab apa? Tak pernah tanya kan. Macam tak bagi okey gitu je. Kadang malas nak dekat. Oh ya ke? Mungkin ada sebab-sebab tertentu lah yang mana parents I halangkan. Mungkin seterusnya dia sebabkan isunya adalah lambat PM untuk solat awal waktu subuh lah. Solat lain okey lah. Kadang okey, kadang tak. Dia benda tu juga lah. Jadi kalau dari segi Ain, daripada segi kemauan diri lah, untuk orang kata macam ni mendengar kata ke ataupun dari segi kewangan pun boleh juga. Sama macam Dian juga tu. Kalau dari segi dia kerohanian lah. Fatih Fatih Masya Allah. Nak macam mana rasukan? Okay, bagi Fatih juga kali. Bagi dah lupa. Okay.
kurang keyakinan diri, kemudian suka. Pati minat suka yang apa ni? Ada raga. Pati macam atlet pun ada. Sekarang ni. Aku suka berlatih. Tapi nak perform lah. Okey. Ada tak apa-apa kata alternatif yang Fatin buat? Dia kan baru-baru sini Fatin tarik diri. Kalau nak start Fatin rasa sebab apa? Apa sebab utama Fatin tarik diri? Keyakinan diri, betul. Tapi apa sebab keyakinan diri tu tak ada? Itu sebab Fatin tahu contohlah buka lah, tak nak lah. Ya ke? Oh, ya ke? Ya ke? Ya ada. Maksudnya Fatin ada keyakinan diri tu disebabkan oleh Fatin rasa macam kita dah mengalah, dah putus asa. Sebelum pertandingan bermula pun kita dah putus asa. Betul ke? Baik. Jadi sama juga isu pembangunan diri. Nanti kita akan tengoklah fokus isu mana kita akan lagi ke dalam untuk sesi akan datang. Okay, kita go through pandangan dulu. Okay, terus tadi isu dia adalah Dian. Isu dia sebab kewangan tadi lah. Maksudnya isu kewangan tak cukup, dari disiplin lah. So dari segi isu disiplin ataupun sasiah diri lah. Okay, boleh. Okay, berarti pula tadi isu tak keluar dengan kawan. Maksudnya nakkan kebebasan ke? Nakkan kebebasan lah untuk jadi orang kata boleh keluar bergaul lama sikit dengan kawan kan. Selama ni berarti rasa bebas tak sebenarnya? sebab dia nak ambil situasi. Oh ya ke? Okey. Jadi kalau isu batis ni, kalau dari kata segi pengen diri tidak, pengen diri pun tidak, psikososial, kesejahteraan mental boleh kot. Maksudnya nanti kita akan tengok balik lah. Okay. Jadi untuk sesi kita pertama ni sebenarnya nak sampai ke hujungnya. Jadi saya, Ibu Farah akan recap baliklah apa yang kita dah buat dalam sesi pertama ini. Okay. Kita sama-sama nak bagi tahu apa yang kita buat. Mula tadi kita buat apa, lepas tu buat apa, ni buat apa. Kita buat yang kali satu peraturan tu. Siapa ingat peraturan tadi? Okey, satu je kita jangan menyampuk lagi. Jangan telefon. Jangan judge. Jangan agak dia tahu tadi. Bila orang jangan tunjukkan subgroup lah. Tadi ada tak orang lain buat semua tadi? Ada perasan tak? Jadi semua baik-baik lagi. Sesi pertama tu. Okey, kemudian kita buat apa lepas peraturan tadi? Saya kepercayaan. Bagus. Saya kepercayaan ahli. Tadi kepercayaan skala Ukain adalah 3, 4 dan 4.
kemudian tak nak nampak bagi katil aja. So terus lepas sekarang pelajaran kita buat apa? Isu here now. Jadi semua dapat jadi kita ada isu persatuan, kerohanian, pembangunan diri, sastia, disiplin, dan juga scientific ataupun kesejahteraan mental. Okey. Jadi sesi pertama kita dah nak sampai ke hujung ni lah. Tak ambil masa yang lama. Jadi untuk sesi yang akan datang, kita akan lebih details, kita akan lebih tengok isu mana yang kita akan utamakan dulu. Jadi kelompok lain fikir korang rasa mana patut kita utamakan? Kewangan. Oh, agak dia punya macam critical. Sebab dah nak hujung-hujung SEM kan. Mungkin semua tengah struggle juga kan. Mungkin isu dian, kewangan, dulu kita boleh utarakan isu ni untuk sesi yang akan datang lah. Boleh? Boleh. Jadi semua setuju ke? Ya, okey? Sudah ready? Okey, jadi saya rasa itu sahajalah untuk sesi kita yang pertama ni. Lagipun kita dah nak kan malam kan, and kalau pun ada kelas. Okey? Okey, terima kasih banyak. Okey.